Kami pada frekuensi 88.1 FM. Siapa esok nak beli lemang, Cool FM potong queue lemang untuk anda. Haiza akan beratur di Lemang Teras Jenang Kak Lin Bangi bermula jam 4 petang hingga 6 petang. Siapa nak order lemang berapa batang, sila bayar buat pesanan di 0172765656. Berapa batang limit saya tak tahu, kena tanya Haiza, kena tanya admin Cool FM. Tapi confirm Haiza akan beratur untuk anda. Tapi sekarang ini di hadapan saya confirm ada penyanyi-penyanyi lagu ini. Ya. Ada Jebat yang baru melahirkan cahaya mata. Yes, baru habis berpantai. Tahniah diucapkan. Dah raya dah. Oh, dah raya. Dan juga Hazama rakan sekongsinya untuk lagu ini. Yang sepatutnya bukan Hazama tetapi jadi Hazama. Apapun lagu ini berjaya dihasilkan dengan baik dan sedap bunyinya dan seronok kalau dengar, memang rasa mood nak raya. Yeah. Siapa komposer dia? Oh, yang ini saya rasa ni komposer yang baru meningkat naik ni. Ya ke? Apa nama dia? Ha. M Aida. apa entah. Macam lebih kurang macam tu lah. Jadi Aida yang buat lagu ni. Ceritalah, jangan malu-malu. Malu pula dia. Cepatlah cerita. Saya pula duduk dengan legend ni kan. Macam mana dapat idea lagu ni? Macam mana boleh kita nak buat lagu raya pula? Lagu ni saya tengah bergoyang. Wow, boleh buat lagu raya. Nak nyanyi dengan Zaba lah. Oh, macam tu cerita dia. Lirik siapa buat? Aida buat juga? Semualah. Semua lirik dan muzik sekali. Ish, kan M Aida nama pena dia dekat lirik komposer tu M Aida. Baru saya tahu. Ini kau orang. Okey, ceritalah sikit Aida, jangan malu-malulah. Saya malu. Idea lagu tu mesti ada sebab dia tiba-tiba lagu raya. Lagu dia ni macam ni. Saya nak buat satu lagu di mana bila hari orang kenal saya lagu raya dia mesti cute. Macam lagu biasa kena cute. Tapi lagu raya kali ni saya rasa macam saya nak buat satu kelainan lah. Apa kata lirik dan juga pengolahannya. Betul Aida. Okey, dia nak ada ketuhanan. Dia nak ada Alhamdulillah. keinsafan. Dah Dia insaf nak dah. ada kekeluargaan. Dia nak ada Okey, kekeluargaan. Jadi saya rasa macam let's go to the dia jadi kira basic dia macam tu lah. Tapi bila Hazama sejujurnya bila Hazama tulis sendiri verse yang Hazama nyanyi sendiri, saya rasa macam wow agamawan. Itu dapat So apa? Dai Hazama. Bukan, saya dapat inspirasi daripada M Aida juga. Jadi itulah kisahnya tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Hari Raya ada Jebat dan juga Hazama, lagu raya untuk anda tahun ini dan akan diputarkan teruslah tiap-tiap tahun yang akan datang lah untuk raya kan. Lagu raya confirm keluar setiap raya. Aida alamak. Aida lain. Aida Jebat yang buat bersama dengan Hazama. Tengok kita tu pun dah pening dah diorang ni. Aduh, lagu raya lagi lah. Aman Shah, kepulangan yang dinanti. Cool FM Malaysia dah cool. Pening. Bergemar